Bagi yang sudah ada wang tunai sekitar RM50,000 dan ingin bekukan simpanan tersebut dalam bentuk emas, saiz emas mana yang patut anda pilih? Sebelum anda membuat keputusan untuk dapatkan emas fizikal, anda perlu kenal pasti apa tujuan simpanan RM50,000 ini. Jika anda ingin jadikan simpanan ini untuk anda maksimumkan keuntungan simpanan, gold bar 100 gram yang berharga sekitar RM49,000 adalah pilihan yang lebih baik kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10 keping gold bar 10 gram. Tetapi jika tujuan simpanan anda contohnya untuk persaraan, yang mana duit simpanan ini akan digunakan sikit-sikit, saya sarankan anda untuk dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil. Anda boleh dapatkan 10 keping gold bar 10 gram atau 20 keping gold bar 5 gram. Kerana kebiasaannya, tempoh persaraan sekitar 20 tahun dan anda boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.